Jadi kita sekarang berada di puncak Jabal Nur, iaitu Gua Hira, di mana tempat Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Jadi inilah suasana waktu subuh. Kami dah melaksanakan solat subuh berjemaah, dan kini giliran orang lain pula. Dekat sini ada orang solat, dan kalau tengok ramailah, ada yang wanita juga yang turut naik. Ada golongan wanita, golongan lelaki. Tengok tu sana, ada golongan-golongan perempuan. Dan di sana ialah kedudukan Jabal Nur. Minta maaf, kedudukan Gua Hira. Tak nampak, tapi kat situ ramailah orang pergi tengah macam-macam lah, dia orang buat solat dan sebagainya. Semoga mereka tak ada sebarang itikad lah. Kita datang sini semata-mata hanya ingin mengambil ibrah daripada pengajaran peristiwa Nabi SAW menerima wahyu yang pertama oleh Jibril AS. Jadi kat sini anda boleh nampak dengan kemampuan telefon saya yang biasa-biasa ni. Jadi kita boleh tengoklah tu ada Mekah di sana, Masjidil Haram, Menara Jam. Dan inilah pemandangan ketika subuh. Sekarang jam di di Mekah Al-Mukarramah ialah pukul 4 lebih, 4.30 subuh. Dan kita nak tengok, insyaAllah kalau ada kesempatan kita akan tengok pemandangan sunrise kat sini, pemandangan sunrise. Dan daripada aktiviti kita pada hari ini, pada pagi ini, kita dapat merasakan sendiri perjuangan Nabi SAW menaiki Jabal Nur ini, yang mana boleh tahan mencabar. Memang kalau dulu tak adalah, orang kata pemegang ni tak ada, ni golongan-golongan wanita. Pemegang tak ada tangga-tangga yang dibuat. Tak ada tangga-tangga yang dibuat macam sekarang jalan-jalan ni. Tapi Nabi SAW ulang-alik ke Mekah, dan kita boleh tengoklah jarak lebih kurang 5-6 km lah daripada sana. Rumah Nabi, rumah Sayyidatina Khadijah, Nabi SAW jalan kaki panjat, kemudian berada di Gua Thur, beruzlah, beribadah. Lepas tu balik ambil bekal, datang balik. Sampailah peristiwa Jibril AS bertemu Nabi SAW menurunkan wahyu yang pertama. Semoga kita mendapat ibrah daripada peristiwa ini. InsyaAllah jumpa di next video. Assalamualaikum.